dia tak boleh nak pergi ziarah. Dia tak boleh. Kena mayat tu kena bawa pergi ke kubur dulu, baru dia boleh masuk dalam rumah tu. Yang ketiga, kesan dia nak mati esok susah. Dia nak mati ni, dia terikat dengan jin tu. Jin tu akan tuntut tubuh dia, jin tu akan gunakan tubuh dia, dan dia terikat nak mati, jadi susah, jadi terseksa. Payah nak ngucat payah nak ngucat. Jangan sesekali lalu di bawah ampaian besi. Kalau bertali tak ada masalah. Cuma jangan tunduk. Sebab perbuatan menunduk tu ibarat macam kita dah tak setia pada khadam kita. Dan khadam tersebut sepatutnya tunduk pada si pemakai. Ramai orang kata pakai susuk tak apa, janji ikut pantang. Tapi apa akan jadi kalau satu pantang jadi langgar? Ada orang tak boleh makan sate, ada yang hidup tiba-tiba jadi panas, keluarga bergaduh tanpa sebab. Ada juga yang sakit sehingga doktor tak jumpa punca. Yang paling menyeramkan, ada yang sukar mati, tubuh dah nazak tapi nyawa seolah-olah terikat dengan sesuatu. Dan bila dia meninggal, benda itu tak ikut mati. Ia mencari anak cucu pula. Untuk pengetahuan, susuk merujuk kepada memasukkan bahan asing ke dalam tubuh untuk mendapatkan kelebihan tertentu, seperti kelihatan berseri, dipandang manis, kebal atau berpengaruh. Bahan ini boleh jadi logam, galian atau organik, dan ia dimasukkan melalui ritual tertentu yang selalunya datang bersama pantang larang. Pemakai percaya susuk memberi kelebihan. Namun jika pantang dilanggar, susuk itu bukan sahaja hilang kesan, malah boleh memudaratkan diri sendiri. Di sini admin ingin menceritakan 5 kisah pantang larang susuk paling menakutkan di Malaysia. Nombor 5. Tidak boleh ziarah mayat walaupun emak sendiri. Ramai orang kata pakai susuk tak apa, janji ikut pantang. Tapi apa jadi kalau pantang itu dilanggar? Pantang larang susuk sebenarnya tak sama untuk semua orang. Ada yang tak boleh makan sate, ada yang tak boleh makan pisang emas, ada juga yang tak boleh lalu bawah empayan. Menurut video oleh ML Studio, perkara ini berbeza sebab susuk bukan sekadar jarum, ia melibatkan jin yang diseru oleh bomoh dan setiap jin ada syarat dia sendiri. Ada susuk yang pantangnya sikit, ada yang pantangnya banyak. Tapi ada satu pantang paling besar yang hampir semua susuk tak boleh langgar. Ziarah mayat. Walaupun ahli keluarga sendiri meninggal, orang yang pakai susuk tak boleh menziarah selagi mayat itu belum dibawa ke kubur. Dia tak boleh nak pergi ziarah. Dia tak boleh. Kena mayat tu kena bawa pergi ke kubur dulu, baru dia boleh masuk dalam rumah tu. Kalau dilanggar juga, bukan jarum yang keluar, tapi susuk itu akan makan tuan dia balik. Apa yang akan berlaku? Kemalangan pelik mula berlaku. Langgar orang atau orang langgar kita tanpa sebab. Rumah tangga jadi panas, suami isteri bergaduh, anak tiba-tiba benci ibu sendiri. Kemudian organ dalaman akan rosak. Jantung, buah pinggang, urat, sakit yang doktor tak jumpa punca. Hidup pun jadi tak tenteram. Bomoh jarang beritahu semua pantang sebab bila jarum susuk dicocok, perjanjian sudah bermula. Bukan dalam mimpi tapi dengan tubuh kita sendiri. Dan walaupun jarum dikeluarkan, jin itu mungkin masih tinggal di dalam. Jadi sebelum tergoda dengan kecantikan, kebal atau pengasih, tanya diri sendiri. Bila mana dia makan, dia langgar pantang, jarum tu terkeluar, jatuh, jin tu terkeluar sekali. Sebenarnya tak. Dia menolak sarang jarum tu keluar, dia nak duduk dalam badan kita, dia jadikan badan kita ini sarang. Sanggup ke aku bayar dengan hidup aku sendiri? Nombor 4. Tak boleh makan sate. Kalau korang fikir escape room ni cuma teka-teki biasa, yang ini mungkin akan ubah fikiran korang. Di Melaka ada satu tempat di mana cerita, puzzle dan cabaran betul-betul bergabung menjadi satu pengalaman yang luar biasa. Inilah dia Breakout Escape Game terletak di level 2 The Shaw Melaka. Bukan sekadar game lari suka-suka, tapi ia adalah untuk selesaikan misi ikut jalan cerita yang penuh cabaran. Apa yang buat Breakout ini best? Setiap bilik ada storyline sendiri, puzzle yang seronok dan cabaran yang buat korang betul-betul fikir sebagai satu pasukan. Dan yang menarik, ada bilik dalam bahasa Melayu, English dan Mandarin. Untuk peminat seram, korang kena pilih Missing Case of Melaka. Korang jadi pasukan penyelamat, masuk ke kabin terbiar di tengah hutan untuk cari seorang gadis yang hilang. Seram ada, merangkak sikit-sikit pun ada. Success rate cuma 10%. Kalau korang lepas, memang hebat. Section 13 pula bawa korang ke eksperimen rahsia era Perang Dunia Kedua. Sebagai saintis, korang kena hentikan eksperimen yang dah jadi huru-hara sebelum semuanya terlambat. Fizikal ada, seram pun ada. Next, kalau minat sci-fi, pilih Capsule.
Misi korang curi balik USB anti-time travel dan hentikan ancaman masa depan. Kurang seram, lebih adventure, sesuai untuk tim yang suka cabaran logik. Akhir sekali, untuk keluarga dan beginner, Wonderland. Korang kena ikut anak putih, selamatkan masa yang terhenti dan kembalikan dunia ajaib ini. Sesuai untuk umur 12 tahun dan ke atas. Breakout escape game ini sesuai untuk kawan-kawan, keluarga, pelajar sampai ke corporate team building. Harga dalam lingkungan RM39 hingga RM50 seorang, bergantung pada bilangan pemain. Kalau korang nak experience escape room yang ada cerita, cabaran dan teamwork sebenar, Breakout escape game di The Shore Melaka memang wajib cuba. Tekan link di bawah dan book slot korang sekarang. Menurut video Ashraf Channel bersama Hezman Huzair, satu kisah pelik dari dunia set penggambaran didedahkan tentang pantang larang susuk dan bagaimana ia berfungsi bukan pada semua orang tetapi pada sasaran tertentu sahaja. Hezman menceritakan tentang seorang artis muda yang memakai susuk. Dalam skrip, wataknya digambarkan sebagai peminat sate. Namun di set penggambaran, dia langsung tak pernah makan sate. Namun ketika hendak shoot video, dia telah berbincang dengan direkturnya untuk tidak membuat scene itu. Yang peliknya, bukan semua orang nampak perubahan pada diri artis itu. Ada kru yang rasa dia biasa sahaja. Punya susuk yang dia ada tu berjayalah mengubah pendapat director pada waktu itu. Oh, dia tak pakai lah. Tak makanlah sate. Tapi pada masa tertentu, direktur orang penting dia nampak berseri luar biasa. Ini kerana susuk tidak berfungsi secara rawak. Ia menyasar, ia hanya hidup pada orang yang menentukan peluang dan masa depan pemakainya. Cerita ini juga selari dengan perkongsian di platform X oleh Aina Rosli yang menceritakan pengalaman sebenar berdepan individu dipercayai memakai susuk dan antara tanda paling jelas, penolakan keras terhadap amalan atau perkara tertentu dan gangguan emosi serta spiritual bila berada dalam suasana tertentu. Perawat yang dirujuk menjelaskan susuk bukan semata-mata untuk kecantikan, ia bertujuan memberi seri daya tarikan dan kelebihan sementara, bergantung kepada jenis jin dan perjanjian yang dibuat. Kita tahu je, contohlah dia pandai menyanyi kan. Kita tahu je, dia sendiri pun tahu aku dah sedap dah suara. Tapi di antara 12 orang ni, mungkin aku nak outshine lebih. So aku kena pasang something. So jadi persoalannya, kenapa sate sering jadi pantang larang? Secara simbolik dalam kepercayaan ritual lama, sate melibatkan daging, darah dan api. Gabungan ini dianggap sebagai unsur yang boleh mengganggu ikatan perjanjian antara manusia dan jin. Selain itu, terdapat juga teori bahawa apabila kita makan sate, kita memisahkan daging dengan lidi kayu itu, umpama memisahkan susuk dengan tubuh manusia. Bagi sesetengah susuk, sate bukan sekadar makanan, ia adalah pencetus pelanggar isyarat. Apabila pantang dilanggar, susuk tidak akan keluar, sebaliknya ia mula menuntut bayaran. Nombor 3. Tidak boleh lihat orang meninggal walaupun mak sendiri. Menurut perkongsian seorang perawat, Ustaz Farizwan, memakai susuk bukan sekadar soal cantik atau kuat tetapi datang bersama pantang larang dan kesan yang sangat berat. Ustaz Farizwan telah berkongsi 3 pantang larang utama yang wajib dipatuhi oleh sesiapa yang memakai susuk. Pantang pertama, pemakai susuk tidak boleh melihat orang meninggal dunia walaupun ibu sendiri. Jika dilanggar, susuk itu bukan sekadar terbatal tetapi ia akan melawan balik tubuh pemakainya. Selain itu, tidak boleh juga ada benda tajam menghala ke arah tubuh dan jika berlaku, ia akan mencetuskan perlawanan antara susuk dan tubuh pemakai, menyebabkan gangguan dan ketidakstabilan. Yang ketiga, tak boleh ada benda tajam menghala ke arah dia. Kalau ada benda tajam menghala ke arah dia, dia akan berlawanan dengan susuk yang ada dekat dia. Namun yang lebih menakutkan bukan sekadar pantang tetapi kesan selepas memakainya. Kesan pertama, susuk akan mendorong pemakainya ke arah maksiat, hati jadi ringan untuk buat perkara tak baik, hidup hilang seri sebenar dan orang sekeliling mula rasa meluat tanpa sebab. Kesan kedua pula, doa pemakai hilang keberkatan bukan sebab Tuhan tak dengar tetapi kerana wujudnya persekutuan dengan jin dan iblis yang menghalang keberkatan itu sampai. Kesan ketiga, iaitu paling berat, ialah ketika saat kematian, pemakai susuk akan sukar mengucap, sukar melepaskan nyawa kerana jin yang terikat akan menuntut tubuh tersebut. Untuk terlepas, diperlukan taubat yang benar-benar ikhlas. Yang ketiga, kesan dia nak mati esok susah. Dia nak mati ni, dia terikat dengan jin tu akan tuntut tubuh dia, jin tu akan gunakan tubuh dia dan dia terikat nak mati jadi susah, jadi terseksa. Payah nak mengucap payah nak mengucap. Ustaz Farizwan juga menjelaskan susuk bukan hanya 1 atau 2 jenis, ada lebih daripada 20 jenis susuk dan ramai sebenarnya tak sedar apa yang mereka pakai. Kesimpulannya, susuk mungkin beri kelebihan sementara tetapi harganya adalah ketenangan, keberkatan dan pengakhiran hidup. Jadi sebelum tergoda dengan janji cantik, kuat atau kebal, tanya diri sendiri satu soalan, sanggup ke aku bayar dengan pengakhiran hidup aku sendiri?
Nombor 2. Susuk siam lebih kejam. Adakah orang yang pakai susuk masih wujud zaman sekarang? Ramai sangka susuk cuma berita lama, hakikatnya masih ada orang pakai lagi. Bukan orang Melayu sahaja, lelaki dan perempuan juga ada. Bukan sekadar untuk cantik, ada yang pakai untuk kebal, untuk kuat atau untuk pengaruh. Dan setiap susuk pasti ada pantang larang. Menurut perkongsian daripada Junaida Ayu, jarum susuk hanyalah perantaraan. Hakikatnya susuk ini ibarat menyihir diri sendiri yang melibatkan perjanjian dengan jin. Kisah ini dikongsikan oleh seorang wanita di Twitter yang dipanggil Kak Ani, bukan nama sebenar. Menurutnya, susuk ada dua bentuk utama. Pertama yang menggunakan puji-pujian dan bunyian tertentu. Satu, ada yang diselangi dengan memuji bunian. Satu lagi pula, ada yang menyalahgunakan ayat Al-Quran. Kedua, yang lebih berbahaya, yang menyalahgunakan ayat Al-Quran. Susuk pula ada banyak jenis, susuk jarum, susuk berlian dan lain-lain. Tetapi semua ini hanyalah alat. Yang sebenar mengikat pemakai ialah jin di sebaliknya. Jika pantang larang dilanggar, jin itu tidak semestinya pergi. Sebaliknya, kuasanya berubah atau mula bertindak balas terhadap tubuh pemakai. Menurut Kak Ani, antara yang paling menyeramkan ialah susuk siam. Ia dianggap lebih berbahaya kerana menggunakan bahan-bahan kotor yang dipuja. Susuk siam selalunya tak banyak pantang larang, tetapi pemakai wajib memuja jin tersebut. Kesannya pula dikatakan lebih pantas berbanding susuk dari tanah seberang. Berkesan sangat ke susuk daripada siam ni? Betul. Susuk daripada siam ni memang lebih pantas daripada susuk daripada tanah seberang dan tak banyak pantang. Sekarang ini yang ramai tak tahu, pantang larang paling terkenal, sate. Sate berlidi dikaitkan dengan jarum dan daging sate dikaitkan dengan tubuh manusia. Makan sate dianggap seolah-olah memisahkan daging daripada lidi, seperti mencabut jarum susuk dari badan sendiri. Seterusnya, jangan lalu di bawah ampaian besi. Ampaian bertali tidak mengapa, tetapi jangan tunduk. Ini kerana menunduk dianggap tanda tidak setia kepada kadam, sedangkan sepatutnya kadam itu yang tunduk kepada pemakai. Pantang lain termasuk labu air kerana sifatnya yang sejuk dan dikatakan bercanggah dengan haba susuk. Jangan sesekali lalu di bawah ampaian besi. Kalau bertali tak ada masalah. Cuma jangan tunduk, sebab perbuatan menunduk tu ibarat macam kita dah tak setia pada kadam kita. Dan kadam tersebut sepatutnya tunduk pada si pemakai. Kesimpulannya, susuk bukan sekadar kelebihan sementara. Ia adalah perjanjian dan setiap perjanjian ada harga. Jadi sebelum tergoda dengan hasilnya, tanya diri sendiri satu soalan. Bila pantang dilanggar nanti, siapa sebenarnya yang akan menuntut bayaran? Nombor 1. Kesan susuk yang bomoh tak pernah beritahu. Untuk nombor 1 ni, kita tak cakap berkaitan pantang larang sangat. Sebab kebanyakannya sudah diceritakan oleh admin. Kali ini admin akan ceritakan kesan sosok yang bomoh tak pernah cerita pula. Menurut sumber oleh video Farizwan Jamaluddin, iaitu seorang perawat susuk Nusantara, apa sekalipun jenis susuk yang dipakai, cantik, kebal, kuat, penunduk, kesannya tetap sama. Kalau kau atau sesiapa yang pakai susuk, dengar betul-betul video ini sampai habis. Pertama, memakai susuk adalah perbuatan syirik. Ia bukan sekadar jarum di bawah kulit. Ia adalah perjanjian. Bersekutu dengan jin dan iblis, menduakan Allah tanpa sedar. Kedua, jin kadam, susuk itu akan menarik pemakainya ke arah maksiat. Bukan terus tetapi perlahan-lahan. Perangai berubah, benda tak baik jadi seronok dan benda baik jadi berat. Tanpa sedar, susuk itu mendidik hati untuk rosak. Yang kedua, jin kadam susuk tersebut akan membawa kita ke lembah kemaksiatan. Ketiga, doa mula hilang berkat. Rezeki yang datang pula jadi syubha atau haram. Contohnya, susuk digunakan untuk menundukkan seseorang, mempengaruhi atau memanipulasi. Apa yang diperoleh selepas itu berdosa walaupun nampak berjaya. Seterusnya, perangai berubah positif ke negatif. Cepat marah, sombong, riak, suka bergaduh. Dan yang paling jelas, mula menjauh dari majlis ilmu. Bukan sebab tak tahu ia baik, tetapi rasa malas, berat dan tak selesa. Dan akhir sekali, jangka panjang, jin susuk akan merosakkan organ dalaman dan ia menjadi magnet gangguan. Sihir mudah masuk, gangguan misteri senang melekat, penyakit fizikal dan batin susah sembuh, ubat tak jalan dan rawatan pun sukar. Susuk bukan berhenti pada pemakai sahaja, ia boleh merebak kepada anak, suami, isteri dan akan terkena tempias. Tidur diganggu, emosi tak stabil dan jin itu akan berlawan dengan orang yang ada amalan Al-Quran dan zikir. Akan membawa kita ni untuk berubah perangai menjadi suka kepada maksiat. Pelan-pelan perangai kita akan berubah. Saat kematian, pemakai susuk akan sukar meninggal dunia.
tubuh sudah pun rosak tetapi nyawa seolah-olah terikat. Ada juga kes di mana pesakit sudah nazak, doktor kata badan tak berfungsi, tapi tengah malam dia tiba-tiba bergerak dan membuka mata. Kenapa? Kerana jin itu belum lepaskannya. Selepas mati, susuk itu ditinggalkan dalam kubur, tetapi jin Qadam tidak ikut mati. Ia akan keluar dan mula mencari anak cucu. Kesimpulannya, susuk bukan sekadar pantang larang, ia adalah rantai panjang yang mengikat satu keturunan. Jadi sebelum tergoda dengan janji cantik dan kuasa, tanya diri sendiri satu soalan. Sanggupkah aku bayar dengan hidup dan mewariskan akibat ini kepada anak cucu aku? Susuk bukan sekadar jarum, bukan sekadar pantang larang. Ia adalah perjanjian yang bermula dengan kelebihan dan berakhir dengan tuntutan. Jom komen pengalaman anda, kawan-kawan atau ahli keluarga yang ada kisah seram berkaitan susuk. Komen juga idea video seterusnya.